Kumpulan penyokong Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin tidak menolak kemungkinan untuk menyertai PAS sebagai satu pilihan sekiranya kepincangan kepimpinan Bersatu tidak selesai, dedah Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Beliau yang sebelum ini juga Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Berpendirian bahawa Ahli Bersatu perlu melakukan pembetulan semula secara kolektif. Beliau turut mendakwa penggantungannya adalah kerana kritikan terbukanya terhadap pemilihan parti yang terlalu kotor dan banyak silap mata. Usul menamakan Presiden Parti Tan Sri Mahyadin Yassin sebagai calon Perdana Menteri tidak dipersetujui oleh majoriti ketua bahagian. Pertuduhan ke atas saya dan Datuk Wan Saiful berbeza. Oh, okey, okey. Itu saya digantung, dia dipecat. Datuk Wan Saiful saya difahamkan berdasarkan sidang media yang dia buat menuduh Datuk Seri Azmin terlibat dengan perkara semburit, ya. Dan juga beliau menyatakan beliau terlibat dalam mengumpul SD yang difitnah kononnya untuk menggulingkan presiden. Ya. Tapi SD itu ada? SD itu ada. Tapi bukan nak guling lah. Bukan guling presiden. SD itu ialah untuk memastikan peralihan kepimpinan itu berlaku dengan teratur. Bukan nak suruh presiden letak jawatan, nak halau dia. Ya. Berdasarkan reason 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Adalah dalam tu. Ya. Sebab saya bukan ketua bahagian, saya tak datang SD itu. Tapi itu berlaku. Itu yang pengakuan dalam sidang media Wan Saiful tu. Tapi running up kepada PAT tu, I can tell you it was very ugly. Ugly in a sense, poison letters were everywhere in Bersatu punya communication channels, WhatsApp group, fake numbers suddenly send this poison letter, attacking Hamzah, attacking me, attacking Wan Saiful, defending president. Macam dulu lah menopos kita tahu ada macam ni kan, pemilihan parti kan. Ya. Jadi itu akhirnya menyebabkan saya fikir Datuk Wan dan saya jugalah dikenakan tindakan disiplin. Cuma saya digunakan alasan lain untuk menggantung. What is your kesalahan? Itulah saya punya komplain pasal pemilihan parti yang bermasalah. Dan juga ada satu lagi tu which is very, saya nak cakap pun malu pada rakyat. Sebab saya menegur secara beradab beberapa perkara di social media sosial. Bertanya soalan. Contoh, dibuat satu jelajah Bersatu, tapi tak jemput Timbalan Presiden. Yang pergi Tuan Agung dan Naib Presiden. Tidak ada pemakluman dibuat dalam mesyuarat Majlis Tertinggi tentang program parti yang bersifat nasional. Saya tanyalah, kenapa buat jelajah tak jemput Timbalan Presiden?